Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pula dengan saya di dalam video ni untuk updatekan atau memperbaharukan akan maklumat khabar yang telah dah kejadian di kawasan di tengah laut, iaitu di laut Mediterranean. Sekarang ni tu lebih kurang daripada 10 mil dah daripada pelayaran daripada Semut Sentara tu untuk nak menuju kepada tebing sebelah Alik Razah tu lebih kurang daripada 10 mil. Kalau mengikut tak duduk dalam 1 kilometer tak lebih kurang itulah. Maka telah laporan baru-baru saat ni yang saya dapat daripada maklumat hak Al Jazeera yang ada di atas pelayaran dan juga maklumat daripada pelayaran hak Maghribi ataupun dikatakan Morocco. Sekarang ni kata perahu dia saat itu tidak ada gelombang dah, yakni tidak ada clean sanjang, oleh kerana pihak Israeliah tu tutup akan ataupun mengkacaukan akan perkenaan dengan gelombang ataupun clean sanjang internet semua yang ada di kawasan laut sana itu dah kat kong panggil, nak guna tak nak sedap mana dah, kadang-kadang boleh kadang-kadang tak boleh, dan mana kata duk tutup tak boleh nak geraklah perkenaan dengan sosial media sekarang ni yang ada di dalam laut saat itu. Oleh kerana gelombang saat itu telah tertutup, ya kadang-kadang boleh tempat-tempat tu boleh, tempat-tempat tak boleh. Mana kata kelung tu ada tik tak ada tik. Tu telah perakat pawat cukcen oleh pihak perkenaan yang ada di atas perahu Maghribi sana, dan juga daripada waktu dekat dengan dini hari tadi daripada drone, beberapa drone hak Israeliah tu terbang di atas udara berbetulan dengan kawasan tempat pelayaran daripada perahu Semut saat itu. Dan maklumat yang saya dapat beberapa je yang telah lepas saat ni, iaitu bahawasanya penjaga keselamatan iaitu perahu yang bersama dengan pasukan daripada rombongan Semut Nusantara ni iaitu Itali. Itali saat itu telah hundur tubik kapal dia daripada rombongan hak Semut Sentara tu, kerana dia siapa dijarak hak dia hantar tu dah sekadar tu dia boleh dapat hantar pergi kepada pelayaran saat itu untuk pelayar di tengah laut, sekadar tu jarak hak dia. Maka sekarang ni dia paling klik pergi kepada tempat hak awal tadi mula-mula hari, iaitu pergi kepada tengah laut di satu pulau lain. Maka dia hantar boleh akan Semut Sentara ni ataupun pelayaran ni sekadar tu ya. Bukan kata dia tu lari ke apa dak, mana janji dia. Itu adalah perbuatan ataupun kejadian yang telah berlaku pada hari ini. Dalam hal tu juga walaupun daripada pelayaran Itali saat itu telah undur diri tubik kepada tempat yang telah sapa dah janji dia undur tubik, maka pada waktu semalam pula pihak Turki hantarkan akan 3 drone mari buat berjaga yakni drone yang tidak mempunyai itu mari duk buat kawalan dan juga untuk jaga keselamatan 3 buah di tengah-tengah udara ataupun di ruang tempat perahu Semut duk tu. Maka sekarang ni tu duk dalam penjagaan Turki lah, 2 perahu free packet di atas kapal laut berkenaan dengan kapal laut tu 2 free packet, patung dengan udara pula 3 drone. Walau bagaimanapun ala kulihal kak yang sebenarnya penjagaan itu hak penting sekalinya kita berdoalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan mereka itu selamat daripada perbuatan yang nak diberlakukan oleh Israeliah terhadap perahu-perahu ataupun kapal-kapal daripada rombongan Semut Nusantara, Semut yang ada di kawasan laut tu. Dan seterus daripadanya sekarang learning tu rakyat-rakyat Palestin tu tubik duduk di pinggir-pinggir tepi pantai dah di sebelah Razah tu untuk nak menyambut akad dengan daerah penuh berhimpun di tepi laut, tepi pantai untuk nak sambutkan akan datangnya daripada Semut Nusantara. Tapi nak sapa lagu mana ni upasak ataupun halangan kat mana lagi di tengah-tengah jalan ni tak tahu lagi. Oleh kerana ada lagi 10 mil nak sapa di tebing barat dan juga ada lagi lebih kurang 100 kilo lebih kurang lagi lah, insyaAllah. Dan mudah-mudahan dapat berjaya di dalam rombongan mereka dan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka itu
selamat di dalam perjalanan ni, insya-Allah. Dah. Dan maklumat yang telah dilaporkan pula oleh pemberita Al Jazeera, walaupun lagu mana pun pihak Mujahidin Palestin masih buat pertindak dan menahan ni lagi akan datangi daripada Israiliyah yang serengi di dalam Bandar Gaza. Itulah maklumat ringkasan untuk video ni. Jangan lupa kita nak update setiap masa sekiranya ada masa luar untuk nak beri khabar dan maklumat terhadap saudara-saudara yang ikuti bersama. Sekadar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.